Hai, selamat datang semua. Pernah tak anda tengok anak anda bermain dan terfikir, boleh tak waktu bermain ni jadi lebih daripada sekadar seronok-seronok? Sebenarnya ya, hari ni kita nak lihat macam mana kita boleh ubah waktu bermain tu jadi satu alat yang wow, sangat hebat untuk kita berhubung dan bantu perkembangan anak-anak kita, terutamanya yang dalam spektrum autism. Dan inilah soalan utamanya kan? Macam mana permainan boleh jadi jambatan untuk kita bina hubungan dan bantu anak kita membesar? Nampak macam soalan yang mudah, tapi jawapannya, sangat mendalam. Kita akan bongkar sama-sama macam mana aktiviti yang nampak biasa-biasa ni sebenarnya boleh buka pintu kepada macam-macam perkara yang menakjubkan. Okey, jom kita mulakan dengan sesuatu yang dipanggil paradoks bermain. Bunyi macam berat kan? Tapi sebenarnya mudah je. Kita semua tahu, bermain tu fitrah semua kanak-kanak. Tapi, untuk anak-anak dalam spektrum autisme, kadang-kadang cara mereka bermain tu nampak lain sikit. Dan ada cabaran-cabaran unik yang kita kena faham. Cuba kita tengok perbandingan ni. Selalunya bila kita fikir pasal main, kita bayangkan macam ni lah, penuh imajinasi, main dengan kawan-kawan. Tapi untuk sesetengah anak autistik, corak permainan mereka mungkin nampak macam ni pula. Lebih fokus pada satu benda atau buat benda yang sama berulang-ulang kali. Dan yang paling penting kita kena ingat, tak ada yang betul atau salah kat sini tau. Cuma berbeza. Dan perbezaan inilah yang jadi petunjuk untuk kita yang mungkin kita perlukan cara yang sedikit berbeza untuk masuk ke dalam dunia mereka melalui permainan. Jadi, macam mana kita nak bina jambatan tu? Inilah jawapannya. Kuasa struktur dalam permainan. Apa maksud permainan berstruktur ni? Senang je, permainan yang ada permulaan yang jelas, ada cara main dan ada penamat, macam puzzle atau main dam. Struktur inilah yang sebenarnya jadi kunci untuk bantu anak-anak autistik rasa selamat, faham dan seronok untuk ikut serta. Apa rahsia di sebalik permainan berstruktur ni? Okey, ada beberapa benda utama. Satu, ia ada struktur dan keboleh-ramalan. Anak anda tahu apa nak jangka, jadi kuranglah rasa risau tu. Dunia rasa lebih selamat. Dua, peraturan yang jelas. Tak payah nak teka-teka. Boleh ke buat macam ni? Semuanya dah tetap. Dan yang paling best, maklum balas segera. Contohnya, bila dia berjaya masukkan satu keping puzzle, terus rasa, yes, aku berjaya. Rasa puas hati tu, itulah yang buat dia nak main lagi dan lagi. Ada satu petikan ni yang saya rasa sangat kena. Bermain adalah enjin pembelajaran untuk kognisi sosial, penyelesaian masalah, pengawalan emosi dan komunikasi. Mendalam kan? Maksudnya bermain ni bukan setakat suka-suka. Ia sebenarnya macam gym untuk otak dan emosi anak kita. Di sinilah mereka berlatih kemahiran-kemahiran penting untuk hidup. Dan semua yang kita bincangkan ni bukan cakap-cakap kosong tau. Ia disokong oleh sains. Banyak kajian dah tunjukkan yang pendekatan melalui permainan ni memang betul-betul berkesan dan membawa hasil yang sangat positif dalam banyak bidang perkembangan. Jadi, apa kata kajian? Tengok ni. Intervensi berasaskan permainan ni ibarat kita bagi baja terbaik pada pokok. Ia bukan setakat suburkan satu dahan je. Ia bantu tumbesaran keseluruhan pokok tu. Dari kemahiran sosial dan komunikasi sampailah ke kebolehan kognitif macam kenal muka orang. Malah, koordinasi fizikal pun jadi lebih baik. Semua tu berpunca dari bermain. Hebat. Okey. Cukup dengan teori, sekarang jom masuk bahagian paling praktikal. Bahagian yang semua tunggu-tunggu. Anggap je ni macam kit alatan permainan anda. Saya akan kongsikan beberapa idea permainan yang anda boleh terus cuba. Mungkin petang ni juga. Kita mulakan dengan permainan deria. Pernah cuba tak? Benda-benda mudah je macam sediakan satu bekas isi beras atau pasir, bagi dia main Play-Doh atau main air. Kenapa benda ni bagus? Sebab ia bantu reset sistem deria mereka. Kalau anak anda rasa macam overwhelmed atau stres, aktiviti macam ni boleh bagi rasa tenang dan bantu kawal emosi. Lepas tu, kita ada permainan yang tak lapuk dek zaman. Puzzle, Lego, blok-blok binaan. Yang ni hebat sangat untuk latih fokus dan kemahiran selesaikan masalah. Cuba anda bayangkan muka anak anda bila dia berjaya letak kepingan puzzle yang terakhir tu, perasaan bangga tu tak ternilai. Setiap kejayaan kecil macam ni, sikit-sikit akan bina keyakinan diri dia.
Okey, permainan papan pula. Tak payah yang susah-susah. Permainan macam Uno atau Dam Ula pun dah cukup bagus. Kenapa? Sebab ini cara paling seronok nak ajar pelajaran hidup yang penting. Contohnya, sabar, tunggu giliran, bekerjasama dan, yang ni paling penting, belajar untuk terima kalau kalah. Benda-benda ni semua kan kemahiran sosial yang kritikal. Permainan komunikasi pun jangan lupa. Simon Says ke, main teka-teka gaya charades ke. Permainan macam ni bantu dia latih skill mendengar, cuba ekspresikan diri dan faham isyarat-isyarat sosial. Dan bahagian paling best, semuanya dalam suasana yang santai. Tak ada tekanan langsung, cuma seronok je. Nak satu contoh spesifik? Jom cuba charades perasaan. Senang je. Tulis beberapa emosi atas kad. Macam gembira, sedih, marah, terkejut. Lepas tu, ambil satu kad dan lakonkan emosi tu tanpa cakap. Suruh anak anda teka. Lepas dia teka, anda boleh borak sikit pasal perasaan tu. Bila kakak rasa gembira? Ini cara yang simple tapi sangat berkesan untuk ajar dia kenal dan faham emosi. Akhir sekali, dalam kit alatan kita, permainan fizikal. Aktiviti macam berenang, masuk kelas seni mempertahankan diri atau gimnastik, semua ni bukan setakat untuk sihat je. Ia bantu integrasi deria dan kemahiran motor. Dan bila anak anda berjaya buat satu pergerakan baru yang dia tak boleh buat sebelum ni, keyakinan diri dia terus melonjak naik. Okey, kita dah ada macam-macam idea permainan. Tapi alatan dah ada, cara guna pula macam mana? Sekarang kita nak fokus pada peranan kita. Peranan kita sebagai rakan bermain ataupun bimbing terbaik untuk anak kita. Jom tengok beberapa tips penting. Ada 3 perkara je yang perlu anda ingat. Pertama, ikut rentak dia. Apa pun yang dia minat, kita join sekali. Dia tengah susun kereta, kita pun join susun kereta. Kedua, jadi cermin dia. Tiru apa yang dia buat. Ini cara paling mudah nak tunjuk pada dia, hey, mama atau papa nampak kamu. Mama papa faham. Dan yang ketiga, jadi peminat nombor 1. Raikan semua benda. Dia berjaya letak satu blok atas blok lain. Hebat. Pujian kecil macam ni sangat besar maknanya untuk keyakinan diri dia. Dan kalau ada satu je benda yang anda perlu ingat dari semua ni, inilah dia. Tolong ingat, fokus kita adalah pada hubungan, bukan pada prestasi. Tujuan kita bermain bukan nak ajar dia ABC atau 1, 2, 3. Tujuannya adalah untuk kita berhubung, untuk kita ketawa sama-sama, untuk kita nikmati masa bersama. Itulah hadiah yang paling berharga. Jadi, sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan atau mungkin satu cabaran kecil. Daripada semua idea tadi, permainan baru apa yang anda rasa boleh cuba dengan anak anda minggu ni? Pilih satu je dan cuba. Sebab ingat, setiap kali kita bermain, ia adalah peluang keemasan untuk kita berhubung dan sama-sama membesar.